Ambil video satu. Okey, saya cakap hari pancing Osmi. Okey, boleh. Kuat-kuat tak kuat denda juga RM1,000. Okey. Hari pancing Osmi. Terima kasih. Sini je. Bersama kan. Yang makan tadi dia. Dapat merah 3 aja merah. Barang banyak kau? Ha? Barang. Banyak. Dekat. Ya, tengok. Dulu kili. Mana ni pulang kan? Banyak lah. Kalau ada banyak. Mak, tadi ni Kenali dia sebenarnya. mereka ya? Mana dia jual? Tali ni. Orang 30 banyak tali tu. Yang panjang ni untuk orang dalam. Ha? Untuk kereta. Masuk kereta aku tak muat. Sebab itu memang yang panjang ni memang boleh masuk kereta. Tapi sebatang boleh je kalau dah sampai 20 batang ni. Dia panjang sebelah. Sebab tu aku kata potong pendek sikit. Pendek tak adalah pendek now. Tadi banyak. Kalau kita tolong pelakon tidak. Sekarang kita tengah buat boleh lepas. Dia ada iklan sikit. Sekarang kita tengah shoot video untuk hari Sabtu, hari Ahad ni. Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita tengah menyediakan barang-barang event untuk hari pancing Osmi. Sempena Pesta Combo Unicel yang akan berlangsung pada 28 ini dekat Universiti Selangor ataupun Unicel. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Suara. Lepas tu ada yang banyak satu. Sebab kita bawa banyak kan. Lampu ni pun kita nak pasang dekat sana. Lampu ni kita nak pasang dekat sana. Kita nak custom. Tak ada. Beli.
Masa dah sekarang bateri itu double A. Jangan buka-buka lagi ya. Sepotong satu tampal dekat depan. Berapa? Berapa? Yang dah Oh, banyak. campur kan. Hari tu kau tidur sebab kau penat ke? Betul tak? Sebab tu boleh tidur. Masa yang kau ni hari tu yang kita pergi tu, yang kau tidur kau tak nak bangun tu. Sebab kau penat je kau boleh tidur. Ini besok Tak lagi dia kaji sampai mana. Tidur atas bok, kepala bok. Bukan main keras lagi bok tu. Kita pakai beg baju ke. kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 3, 4, 5, 15 Nanti ada 5 kan? Pajero tu ada apa? Boleh yang apa lagi? Tak apa. Apa password tu? Dia kalau tahu polis dia ngacap. Dia tak boleh play macam ni. Dia kena play tegak. Satu, okey. Sebab apa? Kita baru kenderaan 3 biji je. Ini Mat, opor ni kau. Masukkan. Ni kau buka coba ni. Gas. Lepas tu yang sebelah ni yang panjang. Hasil order 2. Satu kita try tengok pasal kat sini, kawasan sini. Ni waktu dewan kita bawa dia. Tutup tu atas tu. Bagi apa tinggal eh? Jangan lupa-lupa eh. So hari ini kita 3 biji kereta akan bergerak menuju ke Unicel Selangor.
buat jauh-jauh. Tak ada apa. Balik je buat dah. Jangan takut buat takut aku. Nak burger. Boleh. Ayam lagi. Lagi ayam. Daging. Dia orang tanya dengan dia. Guys, naik apa guys? Pulang balik hari tadi. Tadi dah masuk dalam plastik apa semua tau. Beli 3 botol. Nak bayar, dia kata cash only. Pulang je. Kalau pulang balik, gerak. Kita dah lah orang kaya. Tak ada cash. Take the exit, then swipe left. Assalamualaikum. Ada lah, ada. Ada. Ya apa? Dia minyak? Dia berapa pergi balik? Dia pergi... Berapa pergi? Makan dulu lah. Cepat. Alhamdulillah, kita dah pun sampai di Tol Bukit Tada. Okey, siapa-siapa yang nak datang esok, nak ke Unicel, yang paling dekat ni lah, korang exit lah Tol Bukit Tada. Okey, lepas tu jalan je. Alhamdulillah elok. So nanti aku tunjuk dengan korang jalan nak pergi ke location tempat event. Okey, korang follow je video ni. Jom. Kejap-kejap kaki dah krem. Tak sampai 1 jam kaki dah krem. Mantapnya. Tadi bawa ke? Bawa kan? Tadi? Putih bila kau pakai tangan? Lepas pendaftaran, dia dah berkumpul, baca doa, lepas tu taklimat, mancing, aku bagi tahu lah tu sama aku apa, lepas tu ambil gambar, lepas ambil gambar, baru kita mula lepasan. Dia macam tu. Sebab apa-apa pun sebelum tu, memang kita kena baca doa dulu. Betul tak? Kau jangan baca doa. Ada mic. Ada mic sama je slow ni, Mat. Tak ada, kau tengok besok macam mana rupanya. Tak ada, kau siaplah kau. Kamu buat sini kan? Gini kan? Kami bersama. Nampak? Kan happy? Nampak? Kan dah lupa kekalahan tadi? Dah start. Liverpool. Cepat. Jom lah. Saya bantu dulu dekat. Nampak? Ambil je 2 minit dulu. Lepas tu, aku tak nak banyak-banyak gambar dalam tu. Aku nak suruh dia orang pun satu gambar saja. So, kita mulakan dengan bacaan doa kita pada pagi ini.
Yang slow lagi. Tahu dah kalah tadi. Kenapa nak suruh kau baca doa macam lagi? Ada kat belakang tu bagi kita. 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita tahu kan. Banyak tu mana? Satu. Sampai. Tak ni kayak mana? Itu yang payah. Muhammad Fatul Hasan. Ada soalan tak? Semua berkumpul di hadapan Dewan di kita sesama kita ni. Dikira bagi kita sesama. Semua peserta berkumpul di depan. Yang paling mula untuk semua sekali. Tak ramai takut yang ini ada. KSK. Kita sama kita. Mungkin kita bacaan orang dulu. Bawa pulangan karang ini mau suara. Okey, saya juga nak lalukan semua sekali peserta yang hadir pada hari ini. Inilah tasik di Gunung Burung. Mungkin yang tak senang datang ini kali pertama. Luasan kita lebih kurang dalam 900 ekar dengan kedalamannya lebih kurang dalam 34 kaki. 34 kaki ni dia juga macam 3 tingkat ke 4 tingkat. Jadi senang cakap, yang mana penting, yang mana bergaya, salah pilih. Kita wajibkan, betul lah. Kita wajibkan life jacket sebab tidak risau. Kalau ini kita elakkan daripada benda-benda yang tak kali tak terjadi. Dan itu saja daripada saya, dan saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada negara Ormi dan kepada orang-orang kuat saya, termasuk kerap Bisa ni orang yang mula mendorong tasik ni sama-sama dengan saya. Dan juga sekali lagi adalah Nantri mana harus. Okey. Jadi diorang ni macam staff militer saja. Okey, diorang ni macam staff militer, cuma ni tak dekat je lagi. Saya tengok lagi pertimbangan buat kad, maksud saya nak kata diorang ni orang desain sebenarnya. Dia ni kalau nak masuk tasik dengan burung ni, bila masuk dia full desain. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk, protect diorang je lah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih untuk kami. Selamat Indonesia. Okey, terima kasih kepada bos sekalian kita. Mulakan dengan Taliban, okey? Siapa tak dapat lagi tag ni? Siapa tak ada? Hujung sekali berada di garisan ini. Bukan di garisan ini berada di garisan luar ini. Ikut kategori masing-masing lah. Menepik, boating dan kayak. Okey? Kalau tak ada nombor tu, tak dikira. Dikira batal juga. Dan didenda RM10,000. Nak daftar kejap lagi. Ambil gambar dulu. Rod boleh letak tepi dulu. Kan terjolok, patah dan rod. Masuk kat tepi, dapat? Kejap, satu lagi. Ambil video satu. Okey, saya cakap hari pancing Osmi. Okey, boleh. Kuat-kuat tak kuat denda juga RM1,000. Okey. Hari pancing Osmi. Terima kasih. Okey, kita mulakan sekarang. Otak aku nak tumpah ni. Okey. Barang aku semua kat sana. Weh, ada cameraman. Mantap Syah. Mantap.
Bawa. Oman ke? Ha? Oman. Bibi. Bibi. Kejap. Hai tak? Mantap bang. Saiz weh. Mantap. Tadi dah putus sekali. Oh. Kan dah cakap nampak mula. Alhamdulillah. Okey, jaga. Alhamdulillah. Bye. Oh, sihat. Oh, mantap. Tegak lagi. Tegak lagi guys. Oh, kosong agak ni. Oh, ada jendol tu. Mantap lah, lepas dia lah. Ini cendol ke? Tadi tak ada. Tadi kan? Tak ada. Mantap lah bang. Satu kali naik tadi. Oh, kuat lagi. Oh, bang. Mantap bang. Peace. Dengan kiraan 10, 9, 8, 3, 2, 1. Macam nyumbang. Kau tak nyumbang. Boleh. Macam atau tak panjang terus Ha? Atau tak panjang terus. Tak banyak, benda boleh pakai lagi kan? Aku kat angkat jual lah. Silencer Pedapol Stabilizer EcoSlim dengan harga yang murah. Boleh beli sekarang. Kita dah turunkan harga, okey? Sebab kita akan memulakan acara penyampaian hadiah. Duduk berapa? Santai-santai je. Kita santai-santai je hari ni. Duduk dekat bawah ni bang. Nak hadiah tak? Nak hadiah ke nak kena saman? Kan tak dapat kan? Saya nak hadiah. Duduk pun tak apa, santai-santai je ke depan ni. Okey? Alhamdulillah tuan-tuan, keputusan sudah pun berada di tangan saya. So, total cash kita pada hari ini sebanyak 54 ekor. Alhamdulillah. Toman 10 ekor, PB 44 ekor. Alhamdulillah. Okey, so kita akan mulakan dengan penyampaian hadiah kita yang pertama, iaitu bagi kategori menebing Champion of Toman. Okey, saya menjemput manager of the group Ozmi untuk menyampaikan hadiah kepada semua pemenang kita pada hari ini. Dipersilakan manager of the group. Toman menebing di tempat ketiga, ikan sepanjang 22 cm. Pemenang bernombor 047. 047. Pemenang kita untuk kategori menebing Toman yang mempulang hadiah wang tunai sebanyak RM100. Dapat hadiah RM100 tunai kita bagi. Nanti yang dapat tu nanti datang balik ke kaunter. Yang tu kalau tunai kat bank tak laku tu. Okey, di tempat yang kedua kategori menebing Toman, ikan sepanjang 32 cm
Pemenang bernombor 035. 035 memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM200 Malaysia. Panjang tu 30 cm. Tok Nan tengok ni dia gelak, senyum je. Awalnya Tok Nan. Dan champion of Toman Tebing. Toman Tebing. Toman Tebing. Ikan sepanjang 40 cm. Pemenang bernombor 021. Tahniah. Okey, membawa pulang wang tunai sebanyak RM300 Malaysia. Tahniah diucapkan. Okey, so selesai untuk kategori Toman menebing, dan yang seterusnya adalah kategori Toman kayak dan boat. Di tempat ke nampak tak? Banyak tidur ni. Okey, di tempat yang ketiga, ikan sepanjang 21 cm, pemenang bernombor 022. Ada tak 022? Alhamdulillah, inilah pemenang kita kategori kayak dan boat bagi Toman. Betul ke? Betul. Betul. Saya pun betul. Okey, untuk pemenang yang kedua bagi kategori Toman kayak dan boat ni, di tempat kedua, panjang ikan 22 cm, bernombor 023. 023. Ini dia sama dia ni. Tahniah, wang tunai sebanyak RM200 Malaysia. Okey, kategori Toman. Juara kita bagi kategori Toman kayak dan boat ni, panjang ikan Toman dia sepanjang 48 cm. Okey, inilah paling panjang dalam sejarah pada hari ini. Okey, pemenang dia bernombor 022. Orang yang sama. Hei, nak tahu rezeki dia? Bawa anak bini datang tunggu. Rezeki ada tu. Orang rumah dah berlaki tu banyak. Dekat pemenang bawa pulang wang tunai sebanyak RM300 Malaysia. Tahniah bang. Tahniah bang. Diucapkan. Satu ketukan paling buruk guys. Bagi Peacock Bass ni memang persaingannya terlalu sengit. BB paling kecil 15 cm, paling besar dah lagi saya umum. Bagi kategori BB menebing nombor 3, ikan sepanjang 41 cm. Okey, tag bernombor 034. Tahniah abang, abang akan bawa pulang wang tunai sebanyak RM100. Tengok macam nak pergi mall je kan. Tahniah abang. Dan pemenang yang kedua bagi kategori PP menebing, ikan sepanjang 41 cm juga. Okey, dia submit beberapa minit selepas itu ini sepasang. Okey, yang bernombor 034 juga. Orang yang sama. Dua ekor dapat, satu ada jendul, satu tak ada jendul. Saiz panjang sama, 41 cm. Okey? Itu belum duit ni kan? RM300. Alhamdulillah rezeki abang yang ini. Terima kasih bang, tahniah. Tahniah bang. Yang ni kali ni dah boleh duduk terus. Guys, inilah champion kita untuk PB menebing kita pada hari ini. Ikan terpanjang. Okey, untuk kategori menebing sepanjang 43 cm, tag bernombor 001. Yang mempunyai wang tunai sebanyak RM300 Malaysia. Tag nombor 1 dapat ikan nombor 1.
Terima kasih bang, tahniah bang. Okey guys, yang seterusnya bagi apa ni, kategori kayak dan mood. Ikut base ya. Di tempat yang ketiga 32 cm. Okey, tag bernombor 021. Hey. Ini dia macam lancong je. Tahniah Vincent. Okay, bawa wang tunai sebanyak RM100 Malaysia. Tahniah. Okey, di tempat yang kedua, okey, ikan terpanjang dia 32 cm, okey, tag bernombor 001. Dia sama dia lagi. Aku tengok dia dah campur dulu 3 orang lagi. Tahniah, membawa wang tunai sebanyak RM200 Malaysia. Dan inilah dia champion kita bagi kategori PB, Peacock Bass. Ikan dia sangat panjang guys, 56 cm. Okey, paling panjang, paling besar lah. Okey, bagi kategori Peacock Bass pada hari ini. Tag bernombor 020. Tahniah brother. Wang tunai sebanyak RM300 Malaysia. Baik, tahniah. Satu tepukan bagi kemudian untuk pemenang-pemenang kita guys. Okey, korang yang tak menang jangan gusar, sebab kita ada hadiah lagi untuk hadiah cabutan bertuah. Okey, yang paling best nanti di akhir-akhir penyampaian hadiah tu. Sebab ada benda special kita orang tunjuk dekat korang. Okey, so saya menyebut yang berbahagia Tuan Haji Abdul Nan untuk menyampaikan hadiah kita yang seterusnya. Special daripada Ozmi. Okey, ini kita buat cabutan bertuah. Kalau korang nak tahu, saya bagi Tok Nan lah memperkenalkan apa yang ada dalam beg warna merah ini. Okey, so Tok Nan akan memperkenalkan. Halo, Assalamualaikum semua. Okey, hadiah cabutan bertuah kali ini, okey, benda ni kita dah plan lama dah, tapi baru-baru ni siap je. Halo? Ada. Okey, baru-baru ni benda ni baru siap. So, minta maaf pada yang menunggu sebab yalah, benda yang elok kena tunggu sikit lah. So, hari ni kita akan umumkan benda ni. Apa nama dia je? Okey, kita ambil kesempatan ni untuk mengumumkan yang dewan terbaru kita, Undertaker dah keluar guys. InsyaAllah dia akan berada di pasaran dalam lagi 2-3 minggu insyaAllah. Semua dah ready dah untuk fly masuk Malaysia. So ini dah dia yang kita tunggu tu. So ada 5. So kita akan cabut. Kita tengok siapa orang kat Malaysia yang pertama pakai benda ni dulu. Baik, terima kasih. Okey, pemenang yang kelima-lima ni akan bawa pulang crank daripada Ozmi, Undertaker. Okey. Okey, nombor dia sudah pun berada di tangan saya. So, pemenang yang pertama, kategori menebing 058. 058. Ya, Bang. Tahniah, kita dah ada seorang pemenang untuk crank Undertaker kita. Pemenang yang seterusnya, kategori menebing 001. 001. Dan pemenang kita yang seterusnya menebing juga bernombor 034. 034. Betul-betul hari dia hari ni. Okey, pemenang yang seterusnya, Kayak dan Boot, bernombor 013. 013.
Lo, sabar lo. Dan pemenang kita yang terakhir pada hari ini, kayak dan bot, bernombor 006 ada beranak ni, menekan-nekan tak habis-habis. Habislah saya, ke depan lah jadi. Bapak ni tinggal tu. Okay guys, maka dengan itu berakhirlah kita punya acara pada hari ini. Saya nak sampaikan salam daripada Bos Ajak. Minta maaf Bos Ajak tidak dapat hadir pada hari ini kerana dia dah mengalami demam kus-kus selama 3 hari. Okay, kita doakan sama-sama supaya Bos Ajak cepat sembuh. InsyaAllah di event-event nanti kita akan jumpa lagi. So, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua kerana join Hari Pancing Aussie walaupun last minute. Kami daripada tim Aussie mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekiranya ada salah dan silap, ada yang kekurangan, kami mohon maaf. Okey, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Benar sekarang. Thank you.